Tak sangka akhirnya sampai ke tahap ini. Selepas hampir 7 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon dan usahawan Shida Melvin kini hanya menunggu satu lafaz untuk menamatkan perkahwinannya. Disember tahun lalu, Shida dilaporkan memfailkan penceraian terhadap suaminya, Syafiq Azim, di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Sejak itu, ramai tertanya-tanya bagaimana kes mereka akan berakhir. Terbaharu, prosiding yang berlangsung pada Khamis menyaksikan satu pertemanan apabila laporan Jawatan Kuasa Pendamai, JKP, berjaya diselesaikan. Menurut Peguam Syariah yang mewakili Shida, pihak defenden bersetuju untuk melafazkan cerai selepas urusan berkaitan laporan JKP selesai. Namun, lafaz cerai itu masih belum dapat dilakukan pada hari tersebut. Ini kerana Shida berada dalam keadaan tidak suci, haid, menyebabkan mahkamah menetapkan 12 Ogos sebagai tarikh baharu untuk proses lafaz cerai. Shida pula mengakui dia tidak pernah menyangka rumah tangga yang dibina sejak 2019 akan berakhir dengan perpisahan. Katanya, dia sudah lama menyimpan segala yang berlaku, namun akhirnya merasakan rumah tangga mereka sudah tidak lagi dapat diselamatkan. Malah, Shida turut mengakui perkongsian yang pernah menjadi viral sebelum ini berlaku kerana dia terlalu emosional memikirkan apa yang dilalui bersama anak-anak. Untuk rekod, hasil perkahwinan itu mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata. Semoga segala urusan kedua-dua pihak dipermudahkan dan apa juga keputusan nanti menjadi yang terbaik buat mereka sekeluarga. Begitulah. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.